dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang kerana kami, sesungguhnya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Perjuangan membina sejuta khalifah bermula di sini. Mahukah anda turut serta? Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra atau MTS FAS adalah satu daripada 7 institusi tahfiz swasta di Malaysia yang berdaftar serta diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 2011. MTS FAS kini berkembang pesat sebagai sebuah institusi pendidikan tahfiz sains bersepadu yang menampung lebih 350 pelajar dari dalam dan luar negara. Sejak penubuhannya, MTS FAS telah melahirkan barisan hufaz berwibawa yang seimbang antara hafazan dan akademik, di mana lebih separuh daripada lepasan alumninya berjaya menempatkan diri di institusi terkemuka seperti Maktab Rendah Sains Mara (MRSM), Mahad Integrasi Tahfiz Selangor (MITS) dan Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Malah, pelajar-pelajar ini juga turut mengungguli pelbagai kejohanan di peringkat kebangsaan, daripada tilawah dan hafazan kepada inovasi, sains, teknologi dan juga sukan. Alhamdulillah, pencapaian ini membuktikan keutuhan silibus unik MTS FAS yang telah dirangka secara bersepadu berasaskan 5 teras pendidikan utama berikut. Pertama, pendidikan akademik berlandaskan silibus Kementerian Pendidikan Malaysia diperkaya dengan 6 modul khas MTS FAS, termasuk kemahiran asas membaca seawal usia, penguasaan jawi, pengurusan kewangan dan pembelajaran luar bilik darjah. Kedua, pendidikan Islamik berteraskan silibus Jaiz dan Jakim yang memastikan pembinaan akhlak, kefahaman sirah dan penguasaan syariah berjalan seiring dengan ilmu duniawi. Ketiga, pendidikan tahfiz Al-Quran diperkasa melalui kaedah neuromemorization, iaitu metodologi hafazan eksklusif yang dibangunkan oleh MTS FAS sendiri bagi memastikan hafazan yang lebih kukuh dan berkualiti. Keempat, pembangunan modal insan dilaksanakan melalui modul Khalifah 5A, merangkumi latihan kepimpinan, Super Khalifs Camp, seni mempertahankan diri, sukan sunnah dan dakwah lapangan. Kelima, pendidikan AI dan teknologi. Hasil kolaborasi bersama OPSI, UTM, UNESCEL dan College Community yang membuka peluang kepada para pelajar untuk mendalami bidang pengatucaraan, robotik, kecerdasan buatan dan multimedia. Gabungan kelima-lima teras ini menjadikan silibus MTS FAS bukan sekadar melahirkan hufaz, bahkan turut melahirkan khalifah moden yang berilmu, berakhlak dan bersedia mendepani cabaran dunia digital. Silibus yang holistik serta piawaian pengurusan bertaraf tinggi inilah yang melayakkan MTS FAS untuk menerima pengiktirafan dari pelbagai badan berautoriti, sama ada berkaitan aspek kurikulum maupun pengurusan dana. Bagaimanapun, dengan peningkatan jumlah pelajar dari tahun ke tahun, menyebabkan ruang dan fasiliti sedia ada tidak lagi mampu menampung keperluan semasa, maka pembinaan Center of Educational Excellence CEE MTS FAS amatlah diperlukan. Sebuah pusat pendidikan moden berkapasiti 1,000 pelajar, lengkap dengan makmal sains, pusat sukan, studio multimedia dan ruang ibadah yang kondusif. Plant where the ground is rich and the fruits will endure. MTS FAS adalah platform terbaik untuk pelaburan dunia dan akhirat. Infak anda di sini, insya-Allah, akan melahirkan generasi Quran yang berilmu, berakhlak dan mampu memimpin dunia moden masa hadapan. Bersama kami, dakwah ini tidak akan terhenti. Ianya mengakar, menumbuh dan membuahkan kebaikan untuk generasi seterusnya. Masanya sudah tiba. Sertai kami dalam misi membina sejuta khalifah. Ini adalah kaedah sumbangan yang anda boleh pilih. Hubungi pegawai kami hari ini